Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan cuba untuk jawab soalan ini. Dalam soalan ini diminta kita untuk cari nilai theta dalam radian, kemudian outline perimeter dan terakhir sekali shaded area. Dinyatakan bahawa AC equal to CB equal to 8 cm. Jadi kita boleh tulis AC CB 8 cm. Kemudian dinyatakan bahawa AM, A ke M adalah 3 dan M ke D adalah 2. 3/2. Kemudian radius adalah 3 cm. Jadi center O ke C adalah nilainya 3 kerana ia adalah radius. Kemudian D ke O pun radius, di 3. Untuk cari nilai theta, kita boleh keluarkan segitiga DAC. Jadi kita tulis informasi yang kita ada iaitu 8 dan DC sebenarnya adalah nilai diameter. Jadi kita gunakan nilai yang ada 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian untuk cari nilai angle, kita recap semula. Jadi di sini kita boleh gunakan tangent untuk dapatkan angle. Kerana kita ada panjang opposite dan juga panjang adjacent. Jadi kita tulis opposite adalah 8 dan adjacent adalah 6. Jadi untuk dapatkan nilai theta, kita inverse tangent kan. Dan kita akan dapat 53.13 degree. Tetapi kita nak nilai dalam radian. Jadi kita lakukan darab silang sahaja. Radian di atas 3.142 sama dengan 180 degree. Maka kita akan dapat di sini 0.927 radian. Jadi kita boleh tulis di sini, ini adalah 53.13 degree dan nilai radiannya adalah 0.927. Jadi nilai yang kita dapat ini adalah separuh daripada nilai theta kerana ini adalah separuh segitiga daripada segitiga besar. Maka kita darabkan 2 saja untuk dapatkan nilai theta. Nilai theta yang diminta dalam soalan. Dan kita akan dapat 1.855 radian. Jadi itu adalah jawapan untuk theta. Boleh tulis di sini 1.855 radian. Kemudian kita akan cari pula nilai AD. A ke D supaya kita boleh tahu berapa nilai A ke M dan juga M ke D. Maka apa yang perlu kita buat adalah kita gunakan segitiga ini, masih menggunakan segitiga ini, dan kita nak cari value H, iaitu value H di sini. Kita dah ada sudut, jadi kita boleh gunakan sin 53.13. Saya tulis sama dengan opposite. Opposite-nya adalah 8 dan nilai yang hendak kita cari iaitu H. Jadi untuk dapatkan nilai H, kita pindahkan dan kita akan dapat H 10 cm. Jadi 10 cm ini terletak di sini. 10 cm.
So, lepas kita dapatkan nilai 10 cm ini, kita dah boleh dapatkan value A ke M dan juga M ke D. Jadi, dinyatakan bahawa AD yang kita cari tadi adalah 10 cm. Kemudian AM nisbah ke MD sama dengan 3 nisbah 2. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita tambahkan 10 bahagi 3 tambah 2 dan kita akan dapat 2. Setiap satu dalam nilai nisbah itu adalah 2. Jadi untuk dapatkan nilai AM, MD 3 darab 2, kemudian ini adalah 2 darab 2. Kita akan dapat di sini 6 cm dan di sini 4 cm. Okey. Kita boleh tulis AM adalah 6 dan MD adalah 4. Jadi rajah ini tak dilukis menggunakan skala yang betul. Jadi kita tak boleh tengok secara roughly untuk teka berapa distance dia. Okay. Kemudian untuk kita kira outline perimeter. Outline perimeter ini adalah dari sini. Kemudian kita pusing ke sini. Di sini dan sini. Okay. Jadi kita sudah tahu yang di sini nilainya adalah 8. AM yang kita cari tadi adalah 6. Dan di sini pun 6. Sekarang tinggal untuk kita cari nilai curve M ke D ini. Arc ni. Panjang arc. Jadi apa yang perlu kita buat? Disebabkan. Okey, kalau para pelajar perasan, bila kita tarik ke pusat, sini adalah radius. Dan sini pun adalah radius. Maka bila kita tukarkan dalam bentuk segitiga seperti ini, angle di sini adalah sama. Kerana sisi DO adalah 3 dan MO adalah 3. Sama kaki. Okey. Jadi kita dah dapatkan value sebentar tadi, iaitu 53.13 degree-nya. 53.13. Dan di sini pun adalah 53.13. Jadi untuk dapatkan angle di sini, apa yang perlu kita buat? Kita tolakkan saja 180. Tolakkan dengan 53.13 sebanyak 2 kali. Kerana 2 angle yang sama nilainya. Jadi kita akan dapat 73.74 di sini. Okey. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita tukarkan ke dalam bentuk radian. Buat darab silang seperti biasa. 3.14 bersamaan dengan 180 degree. Kita potong di sini, tinggallah radian saja. Maka kita akan dapat 1.287 radian. Okey. Jadi bila kita dah dapat radian, kita dah boleh gunakan formula S equal to R theta. Jadi kita dah boleh dapatkan value di sini. Apabila kita menggunakan S equal to R theta. Kita masukkan dalam formula, R-nya adalah 3 dan theta-nya adalah yang kita cari 1.287. Dan kita akan dapat 3.862 cm. Okey. Itu sahaja untuk arc length. Jadi untuk perimeter kita tambahkan sahaja semua perimeter. Saya tulis P. Kita ada 8 tambahkan dengan 8, tambahkan dengan 6, tambahkan dengan 6. Kemudian kita tambahkan dengan arc length yang kita dapat tadi.
kita tambah 2 kali setiap nombor itu kerana kiri dan kanan adalah sama nilainya. Dan kita akan dapat akhir sekali sama dengan 35.724 cm. Jadi itu adalah untuk nilai perimeter kita. Outline perimeter. Berarti yang di luar. Kalau di atas tadi kita nak cari nilai degree dan di bawah ini adalah nilai perimeter. Dan akhir sekali ialah shaded area. Macam mana kita nak cari shaded area? Kita akan gunakan rumus yang simple, iaitu shaded equal to nilai keseluruhan tolakkan dengan area triangle. Okey, itu saja. Untuk area keseluruhan, area all, kita gunakan saja formula 1/2 R square theta. Seperti mana kita tahu, R adalah 3 di sini. Theta-nya pula adalah 1.287 radian. Okey, jadi kita dah boleh masukkan dalam formula dan kita akan dapat di sini seperti ini. Dan akhirnya kita akan dapat 5.7915 cm² untuk area all. Okey. Jadi untuk area triangle pula kita akan gunakan formula AB sin C. Kita tak boleh gunakan formula triangle 1/2 base time height di sini kerana sudut yang kita ada tidak sama dengan 90 degree. Maka kita perlu gunakan formula seperti ini. Caranya mudah sahaja. Kita gunakan AB, nilai AB adalah panjang sisi. Dan nilai C ini adalah angle yang berada di tengah-tengah antara dua sisi tersebut. Okey. Maka kita boleh plug in dalam formula. A adalah 3, B adalah 3. Dan C adalah nilai yang di tengah-tengah dalam unit degree. Unit degree tadi nilainya adalah 73.74. Masukkan. Dan kita akan dapat 1 point. Kita akan dapat 4.32. Okey. Centimeter square. Jadi untuk area shaded, kita tolakkan saja keseluruhan dengan 4.32, maka kita akan dapat 2.943 centimeter square area of shaded. Jadi itu saja untuk soalan ini. Kita dah berjaya dapatkan shaded area. Tetapi sebenarnya para pelajar tertinggal satu lagi step. Kerana shaded area yang kita cari ini adalah satu sahaja. Okay. Kita cari yang ini sahaja, satu. Dan shaded area ada dua sebenarnya. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu darabkan dengan 2. Oh, sebenarnya ini salah. Saya salah buat. Saya tertinggal 2 kat sini, kat depan. Kita darabkan dengan 2, maka kita akan dapat seperti yang kita kira tadi. Centimeter square. Okey. Jadi itu adalah area shaded. Okey, jadi itu saja. Maafkan saya sebab saya tersilap untuk yang terakhir ni. Saya tertinggal 2. Jadi itu saja untuk video kali ini. Harapnya bermanfaat dan boleh cuba
bersama-sama. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.